Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada anak-anak didik kelas 2 A8 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah, Melaka. Okey, jadi tema pembelajaran kita pada hari ini ialah tema 9, sukan dan rekreasi. Okey. Okey. Nilai kandungan pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.6, menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Okey, manakala standard prestasi pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.6.1, menulis dan mengolah maklumat daripada bahan dialog dan bahan prosa kepada puisi menggunakan ayat yang gramatis. Okey. Jadi secara umumnya kita akan belajar tentang cara bagaimana untuk mengolah teks dialog, mengolah maklumat serta bentuk dari teks dialog daripada teks dialog kepada cerita, bentuk penceritaan lah ataupun cerita pendek. Okey. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pembelajaran murid dapat yang pertama mengenal pasti maklumat dalam dialog. Okey. Yang kedua, mengolah maklumat serta bentuk sekurang-kurangnya daripada satu teks dialog kepada teks cerita pendek. Okay, jadi itu yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu mengubah teks dialog kepada teks cerita pendek. Okay. Mengolah tu termasuklah dari segi maklumat dan bentuk. Okay. Daripada teks dialog kepada teks cerita pendek. Jadi hari ini cikgu nak pinjam awak punya daya kreativiti awak semua. Okay? Sebab penulisan pengolahan maklumat sesebuah teks kepada bentuk lain memerlukan daya kreativiti yang tinggi lah. Okay? Jadi pada hari ini daya kreativiti awak dalam mereka ataupun mengolah cerita amatlah penting. Okey. Jadi mula sekali saya akan tunjukkan pada kamu semua sebuah teks dialog yang saya akan ubah atau olah sebentar lagi kepada bentuk teks cerita pendek. Okey. Sebelum saya menjelaskan dengan lebih terperinci, biarlah saya membaca terlebih dahulu petikan dialog ini. Okay. Rahsia menjadi murid cemerlang. Nur Ilya Maisara sering mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Pada suatu hari, saya berpeluang menemuinya untuk mengetahui tentang rahsia kecemerlangannya dalam pelajaran. Okay, Irfan. Apa khabar Ilya? Sibuk nampaknya. Apa khabar Ilya? Sibuk nampaknya. Kabar baik. Oh, saya sedang menyiapkan latihan yang Cikgu Nuraini suruh. Awak saya lihat selalu mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Ingin tahu juga rahsia kejayaan awak. Di dalam kelas, ketika guru mengajar, saya akan memberi sepenuh perhatian. Saya mengelakkan diri daripada berbual dengan rakan-rakan. Jika saya tak faham, saya segera bertanya kepada guru. Apakah yang awak lakukan ketika di rumah? Di rumah, saya akan membaca semula nota pelajaran yang diberi oleh guru. Tujuannya supaya maklumat yang diberikan oleh guru itu kekal dalam ingatan saya. Saya juga membuat nota kecil yang boleh saya bawa ke mana-mana sahaja. Bagaimanakah dengan buku-buku ulang kaji? Buku-buku ulang kaji sentiasa ayah saya beli. Saya akan membuat latihan apabila ada waktu terluang. Biasanya pada hari Minggu saya habiskan masa dengan membuat ulang kaji. Awak menghadiri kelas tuition? Saya menghadiri kelas tuition seminggu 2 kali. Kelas diadakan dari jam 7 malam hingga jam 9 malam. Saya mengikuti kelas tuition yang memantapkan pengetahuan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian awak berbual-bual dengan saya. Awak memang gigih belajar dan otak cair. Sebab itulah selalu mendapat nombor 1 dalam peperiksaan. Terima kasih. Setiap orang boleh berjaya jika berusaha dan rajin belajar. Okey, jadi daripada teks dialog yang telah saya baca tadi, jelaslah bahawa maklumat ataupun isi yang ingin disampaikan melalui dialog ini ialah rahsia tentang rahsia Ilya lah.
mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang lah, dan selalu mendapat tempat pertama dalam kelas dia. Jadi yang bertanya itu ialah Irfan. Irfan adalah watak yang bertanya, dan Ilya punya watak yang mendapat kecemerlangan. Jadi jika diteliti daripada dialog ini, Irfan ni tertanya-tanya, sering tertanya-tanya kenapa Ilya selalu mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Jadi dia cuba mendekati Ilya, dan bertanya tentang rahsia Ilya, sehingga Ilya boleh mencapai kejayaan seperti itulah. Jadi Ilya pun tanpa keberatan, walaupun dia sibuk menyiapkan latihan, tapi dia juga melayanlah melayan perbualan Irfan tu lah, melayan perbualan Irfan tu, ataupun melayan pertanyaan Irfan tu. Jadi Irfan tanya, kenapa Ilya selalu mendapat tempat pertama. Tu Ilya pun beritahu, dia fokus, kalau tak faham dia tanya. Lepas tu Irfan pun tanya lagi apa yang Ilya lakukan di rumah. Tu Ilya pun beritahu, di rumah Ilya selalu membaca semula nota pelajaran, dan dia juga selalu membawa nota tu ke mana-mana sahajalah. Lepas tu Irfan bertanya lagi, bagaimanakah dengan buku-buku ulang kaji tu. Jadi Ilya pun beritahu Irfan bahawa ayahnya selalu membeli buku latihan, buku ulang kaji untuknya. Jadi dia akan membuat latihan jika ada masa terluang lah, terutamanya pada hari Minggu lah, pada hujung minggu. Dan Ilya juga menghadiri tuition lah seminggu 2 kali, dari jam 7 hingga jam 9. Ilya mengikuti kelas tuition untuk memantapkan pengetahuannya. Lepas tu Irfan pun mengucapkan terima kasih. Irfan dah faham. Irfan pun dah faham lah kenapa Ilya tu dapat tempat pertama dalam peperiksaan, selalu mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Jadi sekarang ini tengok, cuba awak tengok, dan saya akan bacalah cerita pendek yang telah saya olah daripada perbualan Irfan dan Ilya ni. Saya mulakan cerita pendek saya ini dengan menulis dalam keriuhan kelas pada pagi itu. Maksudnya saya membayangkanlah, saya membayangkan bahawa suasana Irfan dan Ilya tu sedang berada di dalam kelas. Sebab ini pembinaan cerita kena kreatif lah, membayangkan situasi. Dan dalam penulisan cerita pendek ni pula, awak perlu pandai memainkan peranan watak tu dengan kata ganti nama diri. Maksud dia menggunakan kata ganti nama diri pada watak tu apabila membuat penulisan cerita pendek. Jadi saya mulakan dalam keriuhan kelas pada pagi itu, Irfan tertanya-tanya apakah rahsia di sebalik pencapaian Ilya yang cemerlang. Dia, saya gunakan kata ganti nama diri ketiga kepada Irfan. Saya gunakan dia. Dia cuba mendekati Ilya dengan menyapanya terlebih dahulu. Sementara itu, Ilya pula sedang sibuk menyiapkan latihan yang diberikan oleh Cikgu Nuraini. Tadi Ilya tu sibuk buat kerja Cikgu Nuraini. Jadi dalam kesibukan kerja, Ilya cuba memberikan perhatiannya kepada Irfan yang ingin berbual dengannya. Serta-merta Irfan mengajukan persoalan yang telah lama dipendam dan ingin bertanya kepadanya tentang rahsia di sebalik kecemerlangan itu. Tanpa keberatan, Ilya pun menjelaskan segala kekeliruan yang terbuku dalam benaknya selama ini. Maksud benak tu maksudnya fikiran lah. Benak tu maksudnya fikiran. Benak Irfan selama ini. Benaknya. Saya guna kata ganti nama dirinya. Merujuk kepada Irfan. Benaknya selama ini.
Ilya menyatakan bahawa semasa guru mengajar, dia memberikan sepenuh tumpuan tanpa segan bertanya jika ada sesuatu perkara yang tidak difahaminya. Tambahnya lagi, Ilya menyatakan bahawa dia membaca semula nota-nota supaya ilmu yang dipelajarinya tak lekang daripada ingatan. Okay, tak lekang maksud dia tak hilanglah daripada ingatan. Okay. Sikap ayahnya yang rajin membelikan buku-buku latihan membuatkan Ilya sentiasa menghabiskan waktunya mengulang kaji pelajaran, lebih-lebih lagi pada hujung minggu. Jelasnya, dia menghadiri kelas tuition setiap malam pula, setiap minggu. Okay, seminggu 2 kali kan. Setiap minggu lah. Okay, boleh setiap minggu supaya dia dapat memantapkan lagi pengetahuannya. Setelah mendengar penjelasan Ilya, Irfan pun, saya bayangkan Irfan tu faham, menganggukkan kepala lah. Okay, Irfan pun menganggukkan kepala sebagai tanda faham bahawa tidak hairanlah Ilya sentiasa mendapat kecemerlangan. Lalu segala kehairanannya terungkai setelah mendekati Ilya. Okey, itu sahaja. Okey, jadi ia memerlukan kreativiti awak lah untuk mengolah ayat, menjadikan dialog tu kepada cerita pendek lah. Okey, jadi awak tak perlu pun nak tiru, awak tak perlu pun nak tiru semua. Okey, cuma sebelum awak nak ubah dialog ni kepada cerita pendek, yang pertama sekali awak kena kenal pasti watak. Selepas itu awak kena kenal pasti idea-idea utama. Okay, idea-idea utama dalam perbualan ni. Okay, idea-idea utama jangan ditinggalkan. Okay, idea-idea utama awak kena kenal pasti idea-idea utama dahulu dalam perbualan ni. Kemudian barulah awak olah menjadi sebuah cerita. Okay. Dan untuk menghasilkan cerita yang menarik itu memerlukan kreativiti awak lah dalam menulis. Okay. Saya harap awak faham. Okay, itu sahaja. Okay, jadi untuk latihan pada hari ini, okay, untuk kerja pada kelas hari ini, okay, cikgu nak awak semua buka buku teks muka surat 108. Okay, baca dan fahami isi dialog. Kemudian olah dialog tersebut kepada bentuk penulisan cerita. Okay, yang macam saya dah tunjukkan ni. Okay, awak olah dialog tersebut kepada bentuk penulisan cerita awak sendiri. Okay, tapi mesti berdasarkan dialog lah. Awak baca dan fahami isi dialog dahulu. Okay, awak keluarkan idea utama. Okay, awak keluarkan idea utama dalam dialog tu dulu. Baru awak olah idea utama dialog tu kepada bentuk penulisan cerita lah. Okay, ikut kreativiti awak masing-masing lah. Okay, jadi penghantaran tugasan tu seperti biasa. Okay, jangan lupa tulis hari, tarikh dan tajuk. Hantar selewat-lewatnya hari Jumaat jam 12 malam. Okay, kerana kerja yang dihantar dikira sebagai kehadiran pada hari Jumaat. Dikira sebagai kehadiran anda pada hari Jumaat. Jadi hantar selewatnya hari Jumaat tu jam 12 malam lah. Okay, setakat tu sahaja. Okay, kelas kita pada hari ini. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat mencuba.